Abang? Sayang. Siapa Farah binti Mokhtar? Jawab, Mama. Siapa Farah Mokhtar tu? Kenapa tanya abang pasal bos abang macam tu pada abang? Kenapa? Oh, itulah Cik Farah. Tuan Mokhtar, anak Tuan Mokhtar. Bos. Bos abang, anak dia. Bos abang. Anak dia. Kenapa ni? Farah binti Mokhtar. Dini jumpa pasport ni dalam jaket abang. Allahu Akbar sayang. Masa abang dekat airport, bos abang Farah ni minta tolong abang pegangkan pasport dia. Kebetulan masa tu abang terlupa dah pegang dekat tangan abang. Abang masukkan dalam jaket abang. Kenapa pernah cerita dulu bos abang Cik Farah tu bosi sayang. Dia anggap abang buat abang ni macam PA dia tahu. Abang geram betul lah. Tak apalah. Besok abang pulangkan balik pasport dia dekat dia. Allahu Akbar. Takut dia nak ke mana kan. Flight mana-mana tak ada pasport pula. Diorang je. Allahu Akbar, Mama. Takkanlah berdua. Puan dan Lila kan ada sekali. Haramlah berdua, Ma. Tak adalah sayang berdua. Mana ada? Ada orang lain. Defensif. Betul ni? Abang nampak muka tak percaya tu pada abang kan. Tak apa kalau sayang tak percaya, abang bawa sayang pergi jumpa dengan Cik Farah, jumpa dengan dia. Tak pun Puan Nila sekali ajak sekali. Ada, betul. Jom, kita pergi sekarang. Tak adalah sampai macam tu. Dia ni pelik saja. Tak ada apa yang pelik, sayang. Sayang, pada abang, tak ada apa pun yang pelik. Abang janji dengan sayang, abang akan setia dengan sayang sampai bila-bila. Abang takkan pernah menduakan sayang. Pegang kata-kata abang. Saya pejam mata. Pejam mata. Tak nak. Kejap, pejam mata. Abang nampak tu. Apa? Abang nampak. Rambut! Sebab puncuk rambut tu lah ada setan banyak, sayang. Pergi kat Mama dah. Nampak tu? Mama dah okey dah. Nisa. Dah okey kan, dah? Uish, panas betul. Baru okey. Wow. Wah, apanya? Anak mada, bukan main lagi. Berhentilah kejap. Ha? Mana nak cakap. Anak mada handsome. Bagus? Dah lah handsome. Lepas tu, kerja bagus sebagai seorang lawyer. Kan? Lepas tu pandai jaga kecantikan kulit. Pakai payung selalu buat kerja. Dan gebuk sangat anak mada. Nah, minum. Air Milo. Thank you, Mak Datuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Darul. Wah, dari mana ni? Ni dia. Saya dong pandang. Assalamualaikum. Ni mak kamu. Pagi-pagi lagi tadi. Dah mesej pakcik. Ni, suruh bawa daun pandan. Cik Mimi, terimalah jabangan daun pandan ini yang ku petik dengan penuh kasih sayang. Mimi. Mimi, terimalah. Mana? Aduh, Mana? Awak nak bagi Terimalah, please. Ni. Kamu nak buat apa dengan daun pandan ni? Sibuk pula tanya. Sukatilah. Daun pandan ni aku nak buat air mandian. Mandian satu badan supaya jodoh aku cepat. Yang nak aku semuanya sebaya aku. Bukannya berbaya ni. Tak nak. Hati aku muda tau. Aku ni bukannya layu di hujung mekar. Wow. Pak Darus, kalau bab bercakap memang nombor 1. Saya rasa saya kena belajar dengan Pak Darus. Tak payah belajar dengan dia.
Useless. Tak jalan pun dekat Mada bahasa-bahasa dia tu. Sekarang ni, pergi baliklah. Kamu ni jual mahal lah. Dah terima kasih Daun Pandan. Pergi, balik. Pakcik balik dulu. I balik dulu ya. Bye Uncle. Uncle pun uncle lah. Assalamualaikum, Tuan Mokhtar. Sorry, kejap Nak jumpa saya? Okeylah, I'll see you tomorrow. Waalaikumsalam. Siapa? Call. Tuan Mokhtar. Ya, Tuan Mokhtar nama dia. Dia kosong lagi tak? Kalau dia kosong lagi, Mada nak isikan tempat kosong. Ha? Ada. Abang, siapa Farah binti Mokhtar? Itulah, Cik Farah. Tuan Mokhtar, anak Tuan Mokhtar. Abang buat apa dekat sini? Abang baru keluar toilet, sayang. Kenapa? Saya pun nak pergi toilet, kenapa? Tak adalah, lama sangat. Ini pelik. Atas meja tu, ada make up siapa? Dini jumpa waktu dia kemas kereta abang. Lah, ni staf abang punya, sayang. Semalam, diorang pergi tipping saya. Diorang tumpang kita abang, 2-3 orang staf abang. Tertinggal lah tu, masa touch-up nak jumpa klien. Tak percayakan abang, fikir abang surah. Hai, ni tak cakap apa-apa pun. Hei, kenapa gaduh-gaduh ni? Dini okey? Okey. Apa maksud Mama? Kalau boleh, Mama tak nak antara Amma dengan Dini ada perasaan salah faham, syawah sangka, curiga. Taklah. Kan abang dah cakap dah pasport tu pasport bos abang. Sayang, abang nak keluar kejap, Keluar pergi mana? Jumpa kawan lah. Abang, Dini baru nak masak. Kata nak lunch sama-sama. Siap lunch, abang dekat meja makan. I promise you. Jangan balik lambat Ingat nak bawa anak-anak keluar nanti kan? Okay, madam. I promise you. Hi, baby. Babe. I'm so sorry. Lama you tunggu, baby. Ya, lama. Tapi tak apalah demi you. I sanggup tunggu lama pun. I'm sorry, baby. No, I'm the one yang patut sorry sebab I ajak you keluar makan last minute, sorry. No, it's fine. Boleh je. Tapi I tak boleh lama sangat tau. Sebab Dini dengan Mama dekat rumah tunggu I. Okay, we have something to tell you. Pasal apa? Kenapa tu? No, it's just that malam tadi I tak boleh tidur. Kenapa? Sebab I miss you so much, babe. Without you by my side, I susah nak tidur. Baby, I pun semalam tak boleh tidur tau. Fikirkan pasal you. Yelah tu. Tapi you boleh peluk Ardini. I nak peluk siapa? Peluk bantal. Wah, maju pula. Okay, I promise you. Semuanya akan settle. I promise you. Promise. I promise you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk, Haila. Kak. Kenapa? Ayla rasa Ayla nak berpisah lah dengan abang tu. Ya Allah, kenapa cakap macam ni? Yelah, Kak tengoklah abang lain Ayla macam mana. Macam nak tak nak je. Kalau Ayla tahu, Ayla tak balik kat sini. Duduk je kat kampung tu lagi bagus. Hayla, Abang Firdaus tu kan memang macam tu. Dia layan akak pun sama. Akak tu lain lah. Akak tu tak sama. Akak tu penyabar. Redha orangnya. Macam Hayla ni nak sabar dengan abang tu. Memang tak lah. Lambat lagi. Hayla, dalam perkahwinan ni kan, memang akan ada banyak dugaan. Dan setiap apa yang jadi tu mesti ada sebab.
kita kena fikir positif. Kalau kita fikir positif, dia akan jadi positif. Tapi kalau kita fikir negatif, akan jadi negatif. Habis tu kiranya sekarang ni Haila nak kena sentiasa fikir positif je lah. Macam tu. Si baik tau ada Kak Anis. Selalu sabarkan Haila. Kalau tak, memang aku cekik si Firdaus tu. Ish, tak baik tau. Cakap suami macam tu berdosa besar. Tak adalah Kak. Bukan apa. Geram. Geram sangat. Rasa nak marah je. Kalau rasa nak marah, masa nak marah tu, fikirkan macam mana kita nak masuk syurga sebagai seorang isteri tu. Tu Kak ni. Pergi sekolah kan? Ma, kita menunggu apa, Ma? Tengok apa? Sini. Ma, kenapa? Apa tiba-tiba tarik orang ni, kenapa? Tanya Mama kenapa? Janji nak makan tengah hari sama-sama. Lepas tu nak bawa anak keluar. Apa jadi? Tahu tak, diorang sampai tertidur dekat sofa. Okey, Ma minta maaf. Okey, Ama sibuk bersembang sampai lupa nak call Dini. Senang je kan? Senang je jawab. Pernah tak terfikir perasaan Dini, anak-anak? Pernah terfikir tak? Allah. Okey. Ama pergi jumpa Dini, Ama minta maaf dengan Dini, Ama terangkan pada Dini. Okey. Tak, sekarang ni. Apa ni? Bukan setakat terang tau. Semalam baru balik. Hari ni dah hilang. Pergi mana? Okey, Ma. Okey, Ma tahu Ama salah. Ama minta maaf pada Mama. Okey, ampun ya ampun. Kenapa lagi nak marah? Kenapa? Tengok. Besarkan lagi hal. Tak. Sekarang ni Mama tak tahu macam mana nak cakap elok-elok dengan Ama. Cakap dengan Mama. Apa sebenarnya? Apa yang jadi? Jadi apa ni, Ma? Jadi apa? Ama macam biasa je. Kenapa? Apa yang jadi dekat rumah ni? Ada apa-apa jadi ke, Ma, yang Ama tak tahu? Kenapa? Mama dah tak tahu tau macam mana nak cakap elok-elok dengan Ama. Okey, Ama tak tahu apa hal Mama marah-marah Ama macam ni tiba-tiba je ni. Ama naik mandi dulu, nanti Ama minta maaf pada Dini. Okey? Balik satu orang sama. So Faiz dengan Amar tu kira best friend kan? Dari zaman college lagi. Boyfriend awak lah kiranya? Lah malu-malu pula. Apa je lah. Bila lagi? Bila apa? Kahwin. Wan, saya ni tak tahulah. Saya takut nak kahwin. Yelah kalau sebelum kahwin okey, lepas kahwin tak okey macam mana? Lin, kalau fikir macam tu, tak ada siapa kahwin tau. Macam saya lah. Siapa nak kahwin tapi suami meninggal dunia kan? Sorry Puan. It's okay, tak apa. Benda dah lepas je pun. Tapi saya tetap bersyukur tau. Walaupun sekejap, saya bahagia. Alhamdulillah, Aura sekarang pun dah 12 tahun. Cepat je masa berjalan. Betul. Puan Yasmin Mita hebat sangat. Saya nak sangat jadi macam Puan. InsyaAllah. InsyaAllah. Sayang, Abang dah tidurkan anak-anak. Sayang. Saya marahkan abang lagi ke? Dini faham abang sibuk. Dini tak kisah kalau abang nak mungkir janji dengan Dini. Tapi jangan buat macam tu dekat anak-anak. Sayang, abang betul-betul minta maaf, sayang. Abang betul-betul minta maaf. Alasan?
Tak, abang tak buat alasan, sayang. Alasan apa lagi? Alasan apa lagi yang abang nak buat? Abang tak buat alasan, sayang. Dini rasa macam Dini dah tak kenal siapa abang. Abang sedar tak abang dah lain? Sayang, apa maksud sayang ni? Abang tak faham. Apa yang lain, apa yang lain saya cakap dengan abang. Sayang. Sayang, please. Abang minta maaf kan? Jangan lupa persembahan anak perempuan awak, Wana, Ahad ni. Dah, saya nak pergi tidur dengan anak. Adanya dirimu yang memeluk era jiwaku. Morning, Pak. Morning. Papa nak Farah jumpa lawyer ini. Apa ni, Pak? Farah tak reti cakap ke Papa yang tak faham, Jumpa dulu. Yang lain kita discuss kemudian. Pa, tapi dah kahwin dah pun. Buat apa nak jumpa-jumpa lagi? Pa. Good morning, B. I dah nak pergi office dah ni. Good morning, B. I dah nak pergi office dah ni. Tak sakit. Papa. Sakit. Ya. Bahayalah. Bawa kereta sambil main phone. Okey. Sorry. Papa simpan, okey? Sorry. Kenapa Papa asyik busy je sekarang ni? Mukri, Papa kerja. Papa cari rezeki untuk Mukri Wana juga, untuk keluarga kita. Dah, Mukri Wana duduk betul-betul. Okey, Papa. Tak tahulah kenapa, tapi badan aku ni penat sangat. Alah, biasalah tu. Anak-anak kau nak membesar kan? Akan panjang. Nantilah aku cerita dekat kau. Ni puan Yasmin apa khabar? Sihat tak dia? Yasmin okey je. Kau tak payah tukar topik Aku tuntut cerita kau yang tadi tu. Ya, nanti aku cerita kat kau, okey? Bye, take care. Kita memang perempuan, isteri. Kalau boleh, jangan bagi 100% kepercayaan dekat suami. Sekurang-kurangnya kita kena ada juga sikit perasaan curiga tu. Aku stres betul lah. Kita perlu relax. Amar bukan lelaki macam tu. Dia lelaki syurga yang Tuhan anugerahkan untuk kau dengan anak kau. Okey? Okey, boleh. Kak, tengoklah tu. Kenapa? Mesra-mesra dah lah masuk kerja lambat. Entah apa yang seronok sangat dia bual tu. Itulah. Akak tu dua pun lain macam sekarang ni. Tak boleh lain macamnya pun, Kak. Dah kahwin dah pun. Dah kahwin? Bukan Amar dari sini ke? Tak lama lagi kantor lah tu. Entahlah, malas layan. Ya, tak boleh. Not here, baby. Not here.
Okay, fine. B, by the way, I dah cakap dekat Papa yang I akan pindah. Maksud you? Ya, because I tahu you tak selesa dengan Papa, kan? Papa tak suka I. B, come. I'm sorry, okay? Trust me, sekarang ni you dah jadi my husband and I rasa lama-lama Papa akan suka you. Okay. Thank you, baby. B, jom balik. Now. But why? Rindu. I pun rindu you juga. Tapi bagi I settle kerja sikit lagi and then kita balik. Atau pergi mana-mana je you nak pergi. Promise. I promise you. Okay, husband. I'll make you coffee. Thank you, bye. Baby. Cepat sikit. Rindu juga. Okay. B. Okay, go. Best. Mak jaga diri tau. Apa-apa bagi tahu Luke. Hey, you don't worry. Mother know how to take care of Mother Sep. Okay? Luke tak sedap hati lah. Pula tak sedap hati kenapa? Macam ni. Kalau Luke tak sedap hati tak apa. Luke tak payah balik. Yang pasal klien tu biar Mother saja pergi jumpa. Mak ni boleh tak tolong serius kejap? Macam ni, kalau Luke tak sedar hati, lebih baik Luke banyakkan berzikir, banyakkan berdoa. Lepas tu, solat tu mesti on time. Settle. InsyaAllah. Lepas tu, jap. Nanti tolong kirim salam dengan Naili. Cakap dekat dia, bila dia nak masuk Minang, Luke. Apa benda Mak? Kenapa boleh pula? What's wrong? Nothing's wrong. Kita buat dia. Apa salahnya? Nak tunggu Luke masuk Minang dia, lambat sangat. Memang lambat lagi, Mother. Adalah kalau cakap dengan Mak ni sampai besok pun tak habis, tak jumpa klien tu nanti. Makan masa tu cakaplah sampai lusa. Dah Luke pergi dulu. Okay. Take care, son. I love you. Love you more. Okay. Bye. Doakan Luke, Pasti. Tata Luke. Tata Luke. Bye. Bye-bye. Bye-bye, Luke. Ya, I dah sampai dah ni. You kat mana? Hai. Okay. Apa khabar, Puan? Okay, baik. Minum? No, it's okay. I nak cepat. So, you lah lawyer yang Papa I suruh jumpa? Yes. I'm Luqman, by the way. Okay, straightforward. I tak nak you buang masa you and I pun tak nak masa I terbuang. Maksud Puan? Maksud I tahu Papa I suruh you nasihatkan I untuk daftarkan perkahwinan I kan? That's right. Tuan Mukhtar pun ada bagi tahu saya untuk bagi nasihat perundangan kepada Puan. Soal daftar ke tak, I think it's on me. Okay, itu bukan urusan you. Puan kena fikir long term. Cuba bayangkan, one day in the future, kalau Puan ada anak, macam mana Puan nak daftarkan kewarganegaraan anak Puan? Macam mana Puan nak berbinkan anak Puan kepada suami Puan? Masalah nanti. Like I said, it's on me. My life. I yang decide apa I nak untuk hidup I. Well, sekarang ni Papa I suruh I jumpa you and now I dah jumpa you. Okay? I nak kena balik. I dah hal. Thank you. Ada juga orang macam ni, Ya Allah, ya Tuhanku, Kau hapuskanlah segala rasa resah di dalam hati ini. Kau elakkanlah diriku daripada berfikir bukan-bukan tentang suamiku, Ya Allah. Kau tenangkanlah hati ini, Ya Allah. Aku mohon padamu, Ya Allah. Amin. Amin, Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum, sayang.
Waalaikumsalam. Lambat abang balik. Abang ada meeting dekat luar tadi. Abang mandilah. Nanti abang terlepas waktu pula. Yalah. Abang mandi dulu. Kenapa tu? Oh, abang tak nak office ganggu. Kat rumah kan, rehat. Okey, sayang. Abang mandi dulu. Abang, cakap lah kita nak pergi mana ni? Nak pergi mana lagi? Dating lah. Berdua je kan? Ha. Cakap main-main. Suka tau macam ni. Amboi bunyi. Siapa yang mesej tu? Banyak betul. Entahlah sayang. Lately ni abang pelik lah dengan phone ni. Line kot, connection kot, problem. Nak kata phone rosak, phone baru. Takkanlah company nak bagi phone second hand pula, kan? Boleh jadi. Sayang, company besar. Company kaya-kaya. Kadang wayang dia sayang. Dia orang boleh beli benda second hand, benda murah. Tapi dia orang wayang je. Boleh jadi apa? Sayang, dah lah. Nak mengemas apa lagi? Kalau abang buka baju balik, nak keluar tak keluar? Nak dating ke? Siapa yang baring tadi, ya? Baring? Orang tengah bersiap duduk kat sini pakai jam. Baring apa? Jom lah. Ya, jom. Jom. Tak payah nak pengemas. Handbag. Tak payah bawa handbag. Duit semua duit abang juga. Okey. Pakai. I dengar dia ni sekarang. Jangan call or message I, okay? Love you. Bila kau dengan bini pertama kau, aku tak boleh nak kacau lah. Kau dengan aku, boleh pula perempuan tu kacau. Tak fair. Abang, kamu suka makan nasi ayam tak? Nasi ayam? Abang suka makan nasi itik sayang. Tak ayam lah bang, nanti tak sampai lah. Okey, abang suka makan nasi ayam. Sebab ayam the one for you. Kenapa phone vibrate tu? Angkatlah. Kenapa dimatikan? Jawablah. Matikanlah sebab tak ada apa-apa yang urgent sayang. Kenapa ni? Siapa call? Office? Biasalah. Takkan weekend pun office nak call? Allahuakbar sayang. Sabtu Ahad pun ada juga yang bekerja half day. Lagipun dia orang tengah sibuk nak siapkan apa tu? Proposal yang latest one abang. Pangko. Next week. Bangko? Abang tak ada cakap apa-apa pun pasal bangko? Lama ke? Tak lama mana pun. Kalau cepat habis kerja, balik lagi. Boleh jadi 2-3 hari. Boleh jadi. Kenapa sayang? Saya nak ikut abang. Abang bosan. Seorang-seorang. Teman abang drive. Anak-anak dekat rumah. Saya nak settlekan diri lah. Okey dah. Abang tak nak siapa-siapa kacau kita berdua sekarang ni sebab abang nak spendkan masa abang dengan sayang hari ni. Okey? Dah tak mau fikir-fikir bukan-bukan ke apa. Kejap. Bunga. Kenapa? Bunga. Kenapa dekat bunga? Saya nak bunga ke apa? Pergi beli bunga. Bukan. Untuk warna esok. Besok? Allah! Jangan abang terlupa. Kenapa tak ingatkan awal tadi? Jom. Cikgu, cari bunga kita cari hadiah sekali. Jom. Saya nak make up. Make up ke bunga sangat. Jom. Assalamualaikum. Baby. Nah, abang tahu baby tak masak. Abang ada belikan makan ya? Hai. Takkanlah TV ni lagi penting daripada suami. Tuh, dah susah payah dah belikan makan tu. Macam tu dia lawan suami. Kau kena beralah, Daus. Apa pasal pula aku?
Inilah masalah kau. Ego. Kalau kau nak tahu, majoriti masalah rumah tangga yang aku handle selama ni puncanya dari ego suami. Bila dah bercerai, baru terhegeh-hegeh gila talak. Masa tu dah tak guna dah, Us. Tanya apa? Aku tak adalah sampai ke situ sekali nak bercerai-berai semua. Allah, aku tak adalah cakap macam tu. Aku faham. Tapi itulah. Jadi sekarang ni kau buka otak kau, kau renung-renungkan. Be rational. Tapi kalau aku mengalah, makin besarlah kepala dia. Aku tak macam tu tau. Hello, kita ni ketua keluarga tau. Beralah tak bermaksud kalah, Daus. Ya, memang lelaki ketua keluarga. Tapi sebagai ketua pun, kita tak lepas dari buat kesilapan selagi namanya manusia. Lagi satu, kau kena faham sifat perempuan ni macam mana. Dia dah hargakan perhatian lelaki dia. Dia rasa dia betul, kau layankan. Lagipun dia bukan orang lain, bini kau juga. Kau dah cakap pasal perasaan orang aja. Kau berpihak dengan siapa ni sekarang? Ini bukan kau pilih aku kan? Bukan pilih. Aku care pasal kau. Tengok tu. Cakap sikit menjawab. Cuba faham apa yang aku nak sampaikan ni. Jangan ego sangat. Ngaku pun kau ego. Pening aku layan kau ni. Hai. Kenapa ni siapa nak baling phone ni? Ha? Kenapa, Pak? Ni, Papa nak tanya. Kenapa susah sangat nak dengar cakap Papa? Ni mesti pasal lawyer tu kan? Please lah, Pak. Farah tak nak jumpa. Kau tahu tak ni Malaysia? Macam mana sekalipun kena ikut law Malaysia? Besok kalau mengandung ada anak macam mana? Whatever. By the way, Papa dah dapat dah mesej Farah tadi. Kenapa dengan gambar rumah tu? Farah nak Papa beli rumah tu. Senang aja ya. Ha? Nak apa-apa main order aja kan? Farah nak pindah. Buat apa nak pindah? Duduk sini duduk. Pa, Farah tahu Papa tak suka dekat Amar kan? Plus, Farah tak naklah Amar rasa tak selesa kat rumah ni. No. Papa tak izinkan. Please lah, Pa. I'm married now. Amar yang suruh. No, bukan soal siapa yang suruh. Habis tu? Farah yang nak keluar daripada sini. No. Ya? No. Papa tak izinkan. Syurga Farah ada pada suami. Dan Farah tak perlukan izin Papa. Nanti Papa beli rumah tu. Thanks, Pa. Untuk I ke? Oh, ni mesti daripada suami I kan? I miss you, Mr. A. Oh, I miss you too, my husband. So sweet of you. Sejuk sikit hati ni. Tak pernah-pernah kau nak ikut aku pergi mancing ni. Sampai hujan lah. Selalu kau melekat dengan Farah. Kau tak payah sebutlah nama dia. Kau ni dah kenapa? Dia dah kahwin, kau tahu? Kahwin? Dengan siapa? Dia kahwin dengan staf tempat kerja juga. Kau tahu tak, aku sakit hati tau. Kau tahu aku rapat dengan Farah macam mana? Aku tunggu dia, alih-alih dipilih orang lain. Kau faham tak perasaan aku macam mana? Tak tahulah macam mana. Macam tu lah kot. Habis, sekarang kau dah buat apa? Dah, aku pun tak tahu. Aku tak fikir lagi. Wafdi. Oh, by the way, aku ada belikan souvenir untuk kau. Nanti kau ambil Kau ingat aku hadap sangat ni? Ni kau nak marah-marah ni kenapa? Aku belikan hadiah kot untuk kau. Orang lain pun berkahwin juga tapi tak adalah sampai over dalam office ni. Well, bila kita dah sayang orang tu sepenuh hati kita, of course lah kita kena show, betul tak? Lagipun benda dah halal.
Kenapa nak kena suruh? Oh, wow. Hebat pandangan cinta dia sampai kau berubah jadi macam ni. Memang hebat. Cinta sejati. Sejati banget. Mama. Ya sayang. Antik tak? Antiknya baju dia tu. Antik betul lah baju dia. Wah, Princess Mama so pretty. Kita tunjuk dekat Papa. Papa, cuba tengok ni. Cantik tak baju Wana? Tada! Papa? Apa yang busy sama Papa tu? Busy betul? Settlekan kerja, baby. Baby? Siapa baby? Tak ada, sayang. Abang sambil kerja ni abang terfikir ingat nak tambah lagi baby baru. Wana nak tambah tak adik baru? Nak. Baby baru? Papa, esok Papa ikut tak? Ya, Papa ikut. Papa teman baby, okey? Yeay! Yeah. Uish, sayang. Abang tak tahu kenapa tiba-tiba kepala abang pusing ni. Macam berdenyut, macam nak kelak, nak pensan di sini. Kenapa? Tak payah. Abang dah rasa dah sebelum ni macam ni. Kejap lagi okey lah kot. Kalau macam tu, Dini ambilkan abang ubat lah. Ya. Air sekali. Bos, sebaik. Macam mana boleh lakukan macam ni? Abang, cantik tak? Tak. Ish. Mama, cepat ya. Ya sayang, kejap. Mama tutup plug-plug tu nak keluar kan? Okey, Mama dah siap. Jom. Kita dah lambat ni. Allah. Okay, jom. Ya Allah. Papa, kena suruh tutup sliding door tu. Sayang, kejap. Sayang, abang kena pergi ofis, sayang. Urgent ni. Ada hal pergi ofis? Itulah masalah dia. Sayang, projek ni melibatkan juta-juta tau. Abang takut kalau abang gagal, habis company rugi. Abang rugi, semua rugi, sayang. Kejap je. Alah, kesiannya anak papa ni. Wana pergi dengan mama dulu. Nanti papa sampai, okey? Papa promise. Okay, promise. Okay? Okay, all the best, sayang. Mwah. Okay. Sekejap, sayang. Pergi, cepat. Elok-elok tak kunci pintu kereta. Ya. Drive safe. Mama, Papa pergi mana? Papa pergi work lah. Ish. Wana tak cakap dengan abang pun. Wana cakap dengan Mama. Jom. Come. Baby! Hey! Allah Akbar, baby! Hey, are you okay? No, sakit. Sakit perut ke apa? Kenapa sampai boleh sakit ni? You makan ke tak? Bi, kenapa tak makan? Ayah cakap kan makan dan sampai tak makan. Dah. Jom. Sakit. Sikit dia. Ayah ada. Jom kita pergi hospital, okey? Okey? Allah. You ni kalau rindu I, janganlah seksa gigi sampai tak makan, Bi. Doktor, so slow. Doktor. Allahu Akbar. Sebesalah betul aku. Ni. So slow lah doktor. Suruh doktor so slow. Tahan sikit, baby. Sikit je. Pedih. Masuk ubat tu. Pedih. Nak cepat sihatkan. Sikit je lagi, okey? Dah, doktor? Dah. Sikit je, kejap je. Okey dah. Tak sakit pun kan? I ada, okey? I ada. Mukri, Wana, maafkan Papa ya. Sayang tak tidur lagi ke?